15. Psikologi gelap dan teknik manipulasi. Pernah tak korang jumpa seorang yang awal-awal baik, penyayang, ambil berat, tapi lama-lama korang rasa penat, tertekan dan hilang keyakinan diri? Lebih pelik lagi, setiap kali bergaduh, akhirnya korang pula yang rasa bersalah walaupun korang tak pasti apa yang salah. Hakikatnya, manusia bukan sekadar dipengaruhi oleh kekuatan fizikal. Kadang-kadang, perkataan, emosi dan cara seseorang bermain dengan psikologi boleh bagi kesan yang jauh lagi besar. Inilah dipanggil sebagai manipulasi psikologi. Macam sihir, macam ilmu hitam, tapi bukan. Ini adalah teknik yang menggunakan cara otak manusia berfikir, merasa dan membuat keputusan untuk mempengaruhi orang lain. Dan yang lagi takut, ramai orang pernah kena ni tanpa sedar. Benda ni boleh jadi dalam hubungan cinta, keluarga, persahabatan, tempat kerja, malah dalam dunia politik. Tapi tak semua orang buat perkara ni ada niat jahat. Ada yang buat sebab memang dah terbiasa. Ada juga yang memang guna teknik ni untuk kawal orang lain. Nombor 15, love bombing. Kalau tengok dalam drama atau filem romantik, ramai orang menganggap pasangan yang terlalu ambil berat adalah pasangan idaman. Baru seminggu kenal dah bagi hadiah mahal. Setiap pagi dan malam wajib message. Setiap 5 minit tanya tengah buat apa. Siap cakap, awaklah jodoh saya walaupun baru je kenal. Bunyi macam romantik, tapi dalam dunia psikologi, perkara ni boleh jadi tanda love bombing. Love bombing berlaku apabila seseorang membanjiri kita dengan perhatian, kasih sayang, pujian dan hadiah secara berlebihan dalam masa yang sangat singkat. Tujuannya bukan semestinya kerana cinta yang mendalam, tapi untuk buatkan kita cepat bergantung pada dia. Apabila seorang menerima perhatian yang begitu banyak, otak akan melepaskan hormon seperti dopamin dan oksitosin yang membuatkan kita rasa gembira dan selesa. Tanpa sedar, kita mula anggap orang tu istimewa. Masalah bermula bila hubungan dah jadi makin rapat. Perhatian yang dulunya melimpah ruah mula berkurang. Orang yang sebelum ni sentiasa puji mula kritik. Yang dulu sentiasa ada tiba-tiba menghilang. Mangsa pula akan tertanya-tanya, apa salah aku? Kenapa dia berubah? Lepas tu, mangsa akan mula berusaha bersungguh-sungguh untuk dapatkan semula layanan macam dulu. Perlu diingatkan, bukan semua orang yang romantik sedang melakukan love bombing. Ada orang yang memang penyayang secara semula jadi. Bezanya ialah, sama ada perhatian tu datang dengan ikhlas atau digunakan sebagai alat untuk kawal emosi orang lain. Nombor 14, gaslighting. Gaslighting ialah antara teknik manipulasi yang paling berbahaya kerana ia menyerang sesuatu yang sangat penting, iaitu keyakinan. Bayangkan korang gaduh dengan seorang, lepas tu korang ingat lagi dengan jelas apa yang dia cakap semalam. Tapi hari ni dia cakap, aku tak pernah cakap macam tu pun. Bila korang tunjuk bukti, dia mula jawab, kau ni terlalu sensitif atau kau memang suka mereka-reka cerita. Sekali dua tu kita anggap mungkinlah salah faham. Tapi apabila perkara ni berlaku berulang kali selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, mangsa mula meragui ingatan sendiri. Mangsa mula fikir mungkin memang dia yang silap, mungkin dia terlalu sensitif, mungkin dia yang bermasalah. Itulah tujuan gaslighting, bukan sekadar menipu tapi buatkan mangsa hilang kepercayaan terhadap diri sendiri sampai akhirnya hanya bergantung kepada manipulator untuk tentukan apa yang betul dan apa yang salah. Dalam kes yang lagi teruk, mangsa boleh hilang keyakinan diri, mengalami tekanan emosi dan susah buat keputusan walaupun untuk perkara yang kecil. Nombor 13, silent treatment. Semua orang perlukan masa untuk bertenang selepas bergaduh. Tu normal lah kan? Tapi silent treatment bukan sekadar ambil masa untuk bertenang. Dalam teknik ini, seorang saja mengabaikan mesej, enggan bercakap, berpura-pura tak dengar atau layan kita seolah-olah kita langsung tak wujud. Mereka tak menjelaskan apa masalah dan tak bagi peluang untuk berbincang. Tujuannya hanyalah satu, iaitu buatkan kita rasa bersalah dan tertekan. Semakin lama mereka mendiamkan diri, semakin kuat keinginan mangsa untuk meminta maaf walaupun sebenarnya mereka tak tahu apa kesalahan yang telah dilakukan.
Ada orang akhirnya mengalah hanya kerana tak tahan dengan tekanan emosi akibat dilayan seperti orang asing. Kajian psikologi juga mendapati bahawa diabaikan secara sengaja boleh cetuskan tindak balas otak yang hampir sama macam kesakitan fizikal. Sebab itulah layanan dingin boleh memberi kesan yang sama mendalam walaupun tak ada satu pun perkataan kasar diucapkan. Nombor 12, guilt tripping. Pernah tak korang dengar ayat macam, lepas semua benda yang aku buat untuk engkau, ini balasan kau? Atau, kalau kau betul sayang aku, kau kena buat benda ni. Inilah dipanggil sebagai guilt tripping. Teknik ini menggunakan rasa bersalah sebagai senjata. Manipulator tak memaksa secara fizikal, sebaliknya membuatkan mangsa berasa bahawa mereka adalah orang yang kejam kalau tak turut perintah. Lama-kelamaan, mangsa mula membuat keputusan bukan sebab dia nak, tapi sebab dia takut kecewakan orang lain. Mangsa akan mula mengorbankan masa, duit dan kebahagiaan sendiri hanya untuk mengelak rasa bersalah. Hubungan yang sihat membenarkan seseorang berkata tak, tapi dalam hubungan yang penuh guilt tripping, perkataan tak seolah-olah menjadi satu dosa besar. Nombor 11, triangulation. Triangulation berlaku apabila seorang melibatkan orang ketiga untuk mencipta persaingan atau rasa cemburu. Contohnya, pasangan akan cakap, ex I dulu tak macam you, atau kawan aku lagi pandai daripada engkau. Tujuannya bukan untuk berkongsi cerita, tapi untuk buatkan kita rasa tak cukup bagus. Dekat tempat kerja pula, ada ketua yang sengaja bandingkan pekerja supaya mereka berlumba-lumba sama sendiri. Dalam keluarga, mak bapak pula mungkin bandingkan anak-anak sampai tercetus rasa iri hati. Semua ni menyebabkan mangsa sentiasa berusaha mendapatkan pengiktirafan daripada orang yang memanipulasikan diorang. Sedangkan orang yang mencetuskan persaingan tu sebenarnya menikmati situasi tersebut. Nombor 10, projection. Projection berlaku apabila seorang tuduh orang lain melakukan perkara yang sebenarnya dia sendiri buat. Contohnya, kalau orang tu suka menipu, dia akan tuduh orang lain pun suka menipu. Orang yang curang akan tuduh pasangan dia pun kaki curang, padahal dia yang kaki curang. Ini terjadi sebab lagi mudah untuk salahkan orang lain daripada mengakui kelemahan sendiri. Akibatnya, mangsa sibuk mempertahankan diri daripada tuduhan yang tak betul, sedangkan isu sebenar langsung tak dibincangkan. Nombor 9, DARVO. DARVO ialah singkatan kepada Deny, Attack, Reverse Victim and Offender. Mula-mula diorang akan menafikan kesalahan. Selepas tu diorang serang orang yang tegur. Akhir sekali diorang akan putar belitkan keadaan sampai diri diorang pula yang nampak macam mangsa. Bayangkan seorang kantoi menipu. Sepatutnya dia kena minta maaf, tapi dia cakap, "Aku tak menipu." Bila bukti ditunjukkan, dia pula marah dan cakap, "Kenapa kau sibuk nak cari salah aku?" Akhirnya dia salahkan orang yang kantoikan perbuatan dia. Teknik ini membuatkan mangsa rasa bersalah sebab tegur sesuatu yang sebenarnya memang salah. Nombor 8, playing the victim. Ada orang selalu jadi mangsa dalam setiap cerita. Tak kiralah benda yang berlaku pun, semuanya salah orang lain. Kalau dia gagal, dia salahkan bos. Kalau putus cinta, dia salahkan pasangan. Kalau kehilangan kawan, dia salahkan semua orang kecuali diri dia sendiri. Apabila seorang tu suka sangat mainkan watak sebagai mangsa, orang lain akan kesian kat dia dan tak boleh nak tegur dia. Lama-kelamaan, diorang akan dapat elakkan tanggungjawab sambil terus menerima perhatian daripada orang sekeliling. Nombor 7, emotional blackmail. Ini ialah manipulasi menggunakan ancaman emosi. Ayat macam, "Kalau kau tinggalkan aku, hidup aku akan musnah." Atau, "Kalau kau sayang aku, kau kena ikut cakap aku." adalah contoh yang biasa berlaku. Mangsa akhirnya membuat keputusan bukan sebab nak, tapi sebab takut sesuatu buruk akan berlaku kalau tak turut. Dalam hubungan yang sihat, kasih sayang tak sepatutnya dijadikan alat ugutan. Nombor 6, future faking. Ada orang yang pandai jual impian. Dia akan cakap tentang perkahwinan, rumah besar, anak-anak, melancong ke seluruh dunia atau buka perniagaan bersama. Semua tu kedengaran begitu meyakinkan sampai mangsa sanggup tunggu bertahun-tahun. Masalahnya, semua janji tu tak pernah jadi kenyataan. Setiap kali ditanya, akan ada alasan. Contohnya, esok lah, bulan depan lah, tahun depan lah.
Future faking membuatkan seseorang akan terus bertahan dalam hubungan kerana berharap masa depan yang dijanjikan akan tiba. Nombor 5, intermittent reinforcement. Ini antara teknik manipulasi yang paling kuat kerana ia menggunakan cara otak manusia berfungsi. Kadang-kadang manipulator ni jadi baik, kadang-kadang dia jadi dingin. Hari ni dia puji, esok dia hina. Otak manusia suka cari ganjaran tak menentu. Sebab itulah mesin slot dekat kasino ketagih. Kita tak tahu bila akan menang, jadi kita akan terus cuba. Dalam hubungan toksik, layanan baik yang datang sekali-sekala buatkan mangsa terus berharap semuanya akan kembali macam dulu. Nombor 4, scapegoating. Scapegoating atau kambing hitam bermaksud memilih seorang individu untuk dipersalahkan atas segala masalah. Dalam keluarga, mungkin seorang anak sentiasa dipersalahkan walaupun bukan dia yang buat salah. Dekat pejabat pula, pekerja dijadikan kambing hitam setiap kali projek gagal walaupun ramai yang terlibat. Lama-kelamaan, mangsa mula percaya bahawa memang dialah punca kepada semua masalah sedangkan hakikatnya tak macam tu pun. Nombor 3, smear campaign. Apabila gagal mengawal seseorang secara berdepan, ada manipulator pilih untuk rosakkan reputasi mangsa. Mereka mula sebarkan cerita, gosip atau separuh kebenaran dekat orang lain supaya mangsa kelihatan buruk. Yang lagi menyedihkan, ramai orang percaya sebab cerita tu disampaikan sedikit demi sedikit kepada orang ramai. Bila reputasi orang tu rosak, mereka kehilangan sokongan daripada orang sekeliling dan menjadi lebih mudah dikawal. Yang kedua, trauma bonding. Ramai orang heran kenapa ada mangsa penderaan masih sayang kepada pasangan dia. Salah satu sebab ialah trauma bond. Hubungan tu dipenuhi dengan kitaran menyakitkan. Hari ini dimaki atau dihina, esok dipujuk dengan penuh kasih sayang. Hari ini bergaduh, esok diberi hadiah. Kitaran naik turun emosi ni boleh membentuk ikatan yang sangat kuat sampaikan mangsa susah nak tinggalkan hubungan walaupun dia tahu hubungan tu sedang bunuh dia perlahan-lahan. Nombor 1, coercive control. Ini dianggap antara bentuk manipulasi yang paling serius. Manipulator cuba kawal hampir semua kehidupan mangsa. Dengan siapa dia kawan, dia pakai baju apa, dia pergi mana, duit tu dihabiskan ke mana, password phone apa, semua dia nak tahu. Awal-awal nampak macam sikap ambil berat, tapi sikit demi sedikit kebebasan mangsa hilang. Akhirnya mangsa akan hidup atas arahan orang lain sebab takut kena marah, takut dihukum, takut ditinggalkan. Mangsa bukan lagi buat pilihan sendiri, sebaliknya hidup dalam keadaan sentiasa berjaga-jaga. Manipulasi macam ni sering berlaku secara perlahan-lahan sampai mangsa sendiri tak sedar bahawa kehidupan mereka sedang dikawal sepenuhnya. Jadi, itulah senarai 15 psikologi gelap dan teknik manipulasi. Apa pula pendapat anda? Kalau anda tahu teknik ni, jangan guna untuk hancurkan orang, tapi gunalah untuk berjaga-jaga dengan manipulator di luar sana. Kalau anda suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat anda di ruangan bawah. Nama saya Daniel. Terima kasih kerana menonton. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Assalamualaikum.